Terima kasih. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk menerima sumbangan daripada Food Aid Foundation yang disempurnakan oleh masyarakat penyayang. So alhamdulillah program ini impak kepada kami penduduk perumahan Pantai Permai. Program ini boleh diteruskan untuk sesi seterusnya kerana banyak pihak dapat manfaat daripada program ini. Sekian, terima kasih. Puan-puan muslimin dan muslimat yang ada dalam dewan pada hari ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhaimi bin Abdul Ghani, pengurusi NGO Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Penyayang Lemah Pantai. Alhamdulillah, hari ini kami ahli jawatankuasa NGO dapat menguruskan program sumbangan ditaja oleh Food Aid Foundation. Jadi pada hari ini kami dapat bagi sumbangan kepada penerima seramai 100 orang. Alhamdulillah. Di pihak penerima juga merasa amat berpuas hati kerana di saat-saat hampir menjelang perayaan masih ada lagi pihak-pihak tertentu yang menggolongkan sumbangan bagi meringankan beban kami semua. Terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada penyumbang yang menyumbangkan sumbangan ini, terutamanya pada NGO, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Jurani Bengadur, penduduk Pantai Permai. Terima kasih kepada penyumbang yang beri sumbangan yang banyak mendapat manfaat daripada NGO tersebut. Kami mengucapkan terima kasih dan akan datang kita alu-alukan sumbangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Food Aid Foundation. Selamat Hari Raya.